Penggunaan lampu atau siren kecemasan oleh orang awam bagi meredah kesesakan lalu lintas disifatkan sebagai tindakan yang melangkaui undang-undang dan boleh dikenakan tindakan tegas oleh pihak berkuasa. Timbalan Pengarah 1 Penguatkuasaan Kawalan Lalu Lintas Pengurusan Saman Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Deputi Komisioner Muhammad Rozi Jidin berkata, hanya kenderaan pihak berkuasa serta agensi kecemasan seperti ambulans, polis dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dibenarkan menggunakan siren serta lampu kecemasan bagi membuka laluan ketika menjalankan tugas rasmi. Beliau menegaskan bahawa tindakan orang awam menggunakan siren atau lampu kecemasan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah berisiko menyebabkan kemalangan serta boleh dikenakan saman. Konteks di sini, orang awam beranggapan ini adalah pihak berkuasa. Dan ini boleh menimbulkan satu penyamaran, menyamar pihak berkuasa di bawah kanun keseksaan. Ya. Boleh juga diambil tindakan jika lebih lagi pada itu. Tapi yang paling penting sekalinya ialah keselamatan. Beliau berkata demikian dalam program Awani Pagi pada Selasa. Muhammad Rozi turut menyuarakan kebimbangan bahawa sekiranya penggunaan siren kecemasan oleh orang awam berleluasa, laluan kecemasan tidak lagi dihormati sebagai laluan khusus untuk kenderaan penyelamat. Kita tidak mahu negara kita ini semua orang menggunakan beacon light, kita panggil beacon light ataupun siren kecemasan itu menyebabkan masyarakat tidak aware lagi yang mana satu orang awam, yang mana satu pihak berkuasa. Dan akan timbul nanti kecemasan tidak akan jadi laluan khusus lagi, keselamatan tidak akan menjadi laluan khusus lagi. Dan ini akan menimbulkan satu fenomena yang tidak sihat ataupun keselamatan yang terancam dalam negara kita jika sekiranya masyarakat sewenang-wenangnya menggunakan lampu kecemasan ataupun siren kecemasan dalam meredah kesesakan lalu lintas. Sehubungan itu, Muhammad Rozi memberi amaran bahawa pihak berkuasa tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang ingkar termasuk mengesan alamat kediaman pemilik kenderaan bagi tujuan penguatkuasaan dan saman.